Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Abdul Kani dan pagi ini saya akan terangkan tentang pengenalan Mini Heritage Kit. Jadi, Mini Heritage Kit ialah satu produk inovasi yang menggabungkan 4 elemen, iaitu elemen kelestarian, kreativiti, teknologi dan kebudayaan dalam satu produk. Produk ini dibangunkan dengan kelebihan kain pecah di College Community Bukit Mentajam, dan produk ini dihasilkan dalam bentuk miniatur. Ini bukan sahaja sindera mata, malah menjadi medium interaktif untuk membangkitkan dan memelihara kebudayaan Malaysia. Terusnya kita akan membincangkan tentang objektif Mini Heritage Kit. Jadi saya akan memberikan kepada teammate saya, Amirul, untuk menjelaskan objektif tersebut. Terima kasih Adam. Nama saya Amirul dan saya akan memberitahu tentang objektif Mini Heritage Kit. Yang pertama, dapat mengurangkan pembaziran kain perca, tekstil dan juga menyokong kelestarian. Nombor dua, menginteraksi teknologi hijau dengan mengimbas kod QR untuk mempelajari tentang baju tradisional Malaysia. Yang ketiga, memberi kesedaran kepada masyarakat untuk memakai baju tradisional Malaysia dengan budaya warisan. Sekali, yang keempat, kami menggabungkan 4 elemen dalam satu produk, iaitu teknologi, kelestarian, kreativiti dan juga warisan. Okey, itu sahaja dari saya. Seterusnya, saudara saya Farhan akan membincangkan tentang penyertaan masalah. Pada saudara metode, beberapa isu telah diklarifikasi antara yang ialah lebihan kepercayaan yang terdapat di kolej dan menyebabkan pembaziran tekstil. Yang kedua ialah kurangnya minat dan pengetahuan tentang pakaian tradisional. Yang ketiga ialah kurangnya produk yang menggabungkan 4 elemen, iaitu teknologi, budaya, kelestarian dan kreativiti. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami beritahu semula lebihan kerja daripada projek belajar sebagai bahan mentah utama bagi menyokong kelestarian. Dan yang ketiga, pengguna boleh menghias dan menyusun bingkai mengikut kreativiti sendiri. Dan institusi pendidikan, kedai cenderamata, syarikat pelancongan dan syarikat korporat, anda adalah sasaran kami. Seterusnya adalah saluran pemasaran. Buat masa kini, Mini Heritage Kit mempunyai 2 saluran, iaitu online dan fizikal. Daripada segi online, kami memasarkan dan menjual produk kami melalui sistem TikTok. Nanti pula kami menjual melalui inkubator kesawanan, pameran, kedai cenderamata dan pop-up booth. Itu sahaja, kita kembali kepada Farhan. Bagi meningkatkan nilai produk, beberapa perancangan telah dilakukan. Yang pertama, menghasilkan variasi pakaian tradisional seperti baju Melayu, shampoo dan roti. Kedua, menambah elemen teknologi seperti video interaktif, augmented reality AR dan digital gallery. Yang ketiga, mengembangkan produk sebagai cenderamata rasmi dan hadiah kooperatif. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang impak. Yang pertama, impak pendidikan, dan yang kedua impak sosial, impak alat dan impak ekonomi. Jadi ini adalah lampiran kami. Buat masa sekarang kami hanya ada 3 jenis baju. Baju kurung kedah, baju kurung tradisional dan juga baju kebaya. Tapi kami akan tambah lagi lah variasi baju kami di masa hadapan. Okey, terima kasih.